Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini dalam kitab pengajian penghayatan sifat 20. Kita berada pada tajuk qiyamuhu ta'ala bi nafsi. InsyaAllah kuliah akan bermula lebih kurang 5 minit lagi. Mohon pada sahabat-sahabat untuk bantu like dan share setiap kali kuliah. Itulah yang kita harapkan. Kalau sahabat perhatikan sekarang ni trend sesuatu yang di-share adalah perkara yang bersifat provokasi dan perkara yang bersifat tak jelas. Perkara-perkara yang bersifat fitnah cepat mendapat sambutan untuk like dan share. Kita sebagai umat Islam yang mempunyai kesedaran juga perlu ada sifat tersebut, iaitu cepat untuk like dan share sesuatu yang beri manfaat. Walaupun kadang-kadang sambutan terhadap apa yang kita like dan share itu tidaklah segalak sebagaimana perkara fitnah itu di-share, tapi kita menyumbang kepada tersebarnya Islam. Bila kita dah buat dengan sedaya upaya, selebihnya kita serah pada Allah, kerana kemenangan dan kejayaan seorang itu tidak ditentukan oleh usahanya, tapi ditentukan oleh kuasa Allah. Itu sebenarnya tajuk lain, tapi anda masukkan untuk berkongsi dengan sahabat. Kita lihat kita punya menteri, Dr. Khairuddin Takiri, Ustaz Khairuddin Takiri diserang hebat oleh cyber trooper yang memaksanya untuk meletakkan jawatan, sedangkan isunya tidaklah seberat mana. Isunya adalah pelanggaran undang-undang tentang pemakaian penutup mulut. Bukan, isunya tentang tidak kuarantin, dan isu tidak kuarantin ini telah pun diselesaikan dengan membayar saman. Selesai dah sebenarnya. Dan bila dilihat kepada kesannya tidaklah seperti kesan Siva Gangga, kes Siva Gangga ataupun orang kata makcik gelamping kan. Jadi sebenarnya ada gerakan-gerakan yang underground yang memang cuba untuk membunuh karakter, sedangkan apa yang dilakukan oleh Dr. Khairuddin Takiri ni merupakan sesuatu yang memberi manfaat kepada penoreh getah, kepada generasi Felda, dan sepatutnya kita berterima kasih. Jadi anda mohon untuk rakyat Malaysia sama-sama membantu mempertahankan menteri kita yang selayaknya dia menjadi seorang menteri. Baik, sebelum kita mulakan, lebih kurang 3 minit lagi, sahabat boleh bantu untuk like, untuk share. Membantu perjuangan Islam, selain daripada itu menambah ilmu agama, itu adalah kerja yang tidak boleh tinggalkan oleh kita sebagai orang beriman. Kami di Sri Tafiq Al-Banna cuba untuk menggarap, cuba untuk menyusun kaedah untuk menyampaikan ilmu secara lebih sesuai dengan generasi hari ini. Walaupun kita menggunakan kitab-kitab pondok asalnya, tapi kita melakukan sedikit islah untuk memastikan bahawasanya usaha menyampaikan ilmu kepada umat ni kita lakukan secara all out. Di pondok dengan cara pengajiannya, di bandar dengan cara pengajiannya, dalam kuliah dengan cara pengajiannya, Al-Banna dengan cara pengajiannya. Moga-moga setiap usaha ni memberi impak, kesan kepada tersebarnya ilmu agama, dan ada kesan kepada jati diri orang Islam, orang yang beriman, sehingga mereka mempunyai kesedaran bahawasanya Islam perlu dipertahankan. Jadi moga-moga sumbangan ni menjadi sebahagian daripada sumbangan yang dikira oleh Allah sebagai ibadah. Jadi sahabat-sahabat yang bersama-sama mengaji juga, bantulah untuk like, untuk share. Kita bukan sekadar nak mengetahui ilmu, nak memperbaiki diri, bukan. Ini zaman Islam sedang ditekan dengan hebat. Jadi jangan sampai Islam tu langsung tak ada tidak melawan. Jangan sampai begitu. Bila kita sebut berjihad, kesungguhan mesti ada untuk memperlihatkan keindahan Islam,
untuk membuktikan bahawa Islam ni hebat. Jadi belajar bukan hanya untuk diri sendiri hari ini, belajar juga yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk menyebarkan, yang ketiga untuk membantu gerakan Islam tu. Akhirnya untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulakan dengan kuliah kita Qiyamuhu Ta'ala Binafsih seperti mana nota yang ada dalam paparan skrin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Qiyamuhu Ta'ala Binafsih. Qiyamuhu Ta'ala Binafsih berdiri dengan sendiri. Maknanya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, iaitu bersendirian tanpa berkehendak kepada yang menjadikannya dan tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri. Hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikannya. Allah Ta'ala mengambil faedah daripada segala perbuatannya, dan Allah Ta'ala mengambil faedah daripada segala hukum hakamnya. Lawannya, ihtiyaju ilal ghairi, berhajat kepada yang lain, iaitu berhajat kepada tempat berdiri, dan berhajat kepada yang lain, iaitu berhajat kepada yang menjadikannya. Dalil naklinya, wallahul ghani wa antumul fuqara. Surah Muhammad ayat yang ke-38, dan Allah lah yang maha kaya sedangkan kamulah orang-orang yang memerlukannya. Dalil akal, Allah bersifat dengan sifat Qiyamuhu Ta'ala Binafsih. Jika Allah tidak berdiri dengan sendiri, maka Allah memerlukan kepada pencipta, maka akan ternafi sifat kidam bagi Allah. Sedang mustahil Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kidam. Begitu juga jika Allah tidak berdiri dengan sendiri, nescaya Allah memerlukan tempat berdiri. Bahawasanya diri Allah itu zat, maka mustahil zat Allah memerlukan zat yang lain untuk berdiri. Contohnya jirim adalah zat kepada alam. Jirim adalah zat kepada alam. Contohnya air laut tu adalah jirim. Terbalik ni, air laut adalah jisim, terdiri daripada air. Sebagai salah satu daripada jisim ni disebut sebagai jirim. Garam salah satu daripada jisim ni disebut sebagai jirim. Masin tu dia punya arat, nanti kita akan huraikan. Oleh itu arat mesti berdiri pada jirim, maka sifat Allah wajib berdiri pada zatnya. Nanti kita akan huraikan sama-sama insyaAllah. Jadi ni dia punya kesimpulan, dan kesimpulan ni kita akan tengok insyaAllah. Jadual ni adalah jadual yang mudah untuk difahami selepas kita mengikuti perbahasannya. Kesimpulan ni nanti kita akan baca. Baik, selesai. Siapa yang ada buku nota tu boleh pegang buku nota. Kita akan cuba untuk huraikan dalam bentuk yang lebih mudah daripada itu. Belum contact, belum ada connection. Okey. Ini adalah orang kata perkara standard bagi setiap tajuk. Bagi setiap tajuk kita perlu tahu tentang makna, tentang lawan, tentang dalil akli dan nakli. Jadi hari ini kita berkuliah tentang sifat Qiyamuhu Ta'ala Binafsih. Kita pergi kepada makna dulu. Ini dah banyak kali pakai ni, dia terpadam. Apa makna Qiyamuhu Ta'ala Binafsih? Kalau terjemah word by word disebut dalam kitab tadi, Qiyamuhu Ta'ala Binafsih maksud dia berdiri Allah Ta'ala, tu dia tulis berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksud dia berdiri Allah dengan sendiri. Baik, kena huraikan tajuk dulu.
Sebab dulu masa anak mula-mula mengaji, anak duk sangka berdiri sendiri ni bangun berdiri, tu maksud dia. Jadi apa makna berdiri kat sini? Berdiri ni ada dua maksud. Berdiri ni yang dimaksudkan qiyam ni, qiyam walaupun terjemah dalam bahasa Arab artinya berdiri, tetapi pada sudut istilah berdiri ni dengan makna yang pertama, dia ada dua makna. Yang pertama, berdiri dengan makna wujud. Yang kedua, berdiri dengan makna kekal wujud. Itu maksudnya. Artinya Allah Ta'ala tu wujud dan kekal wujud. Itu maksud berdiri. Berdiri artinya Allah wujud dan kekal wujud Allah itu dengan sendiri. Dengan sendiri ni bukan maksud Allah eja sendiri pun salah. Nanti anda perbaiki ejaan. Dengan sendiri. Dengan sendiri ni bukan maksud automatik. Sendiri ni maksud dia adalah tidak perlu kepada yang lain. Itu maksud dengan sendiri. Jadi bila kita kata berdiri Allah dengan sendiri, artinya wujud dan kekal wujud tanpa memerlukan kepada sesuatu yang lain. Baru kita tak masuk kepada perbahasan. Baik, kalau kita lihat, kita tengok sifat yang pertama dulu, sifat wujud. Susunan ni dia akan menjadikan kita punya nota agak berkecamuk, jadi anda susun semula. Susun semula supaya dia lebih tersusun, walaupun akhirnya nanti tak jadi susun juga. Sebab tulis begini kan. Yang pertama tadi kita kata wujud. Yang kedua kita kata kekal wujud. Apa yang dimaksudkan dengan wujud sendiri? Maksud wujud sendiri adalah wujud yang tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Kewujudan yang memerlukan kepada sesuatu yang lain. Selain daripada Allah, semua kewujudan memerlukan kepada pencipta. Jadi pencipta itu adalah sesuatu yang lain. Kita wujud dan kita ni perlu kepada yang mewujudkan kita. Allah Ta'ala wujud, tetapi wujud Allah tu bila dikata wujud dengan sendiri, tak perlu kepada yang lain. Wujud Allah wujud yang tidak perlu pencipta. Andai kata Allah Ta'ala tu perlu kepada pencipta, andai kata, dan kita dah bahas dalam bab kilam dan kita akan bahas sekejap lagi. Andai kata Allah Ta'ala tu perlu kepada pencipta, artinya dia memerlukan kepada sesuatu yang lain. Apa akibatnya kalau dia memerlukan kepada sesuatu yang lain? Sesuatu yang memerlukan kepada sesuatu yang lain, dia tak sempurna. Bila dia tak sempurna, nak menyempurnakan diri dia, dia kena guna benda lain nak sempurnakan diri dia. Andai kata Allah ini memerlukan kepada sesuatu yang lain, maka itu membuktikan diri dia tak sempurna. Kalaulah dia tak sempurna, tak layak jadi Tuhan. Sebab Tuhan, salah satu sifat dia adalah mesti sempurna. Sebab tu maksud dia berdiri Allah dengan sendiri, dengan maksud wujud. Wujud Allah Ta'ala dengan sendiri, maksudnya wujud Allah tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Artinya, banyak maksud, banyak artinya. Wujud itu tidak perlu kepada pencipta, maka kewujudan Allah itu kaya daripada pencipta. Itu maksud tidak perlu kepada pencipta. Kita pergi kepada perbahasan yang kedua, sebab kat sini dia ada 2 poin. Cuba tengok makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, iaitu bersendirian tanpa berkehendak kepada yang menjadikannya, 1, dan tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri, 2. Ni kita nak bahas yang kedua pula. Tadi dah bahas dah tidak berkehendak kepada yang menjadikannya, yang itu kita dah faham. Yang ni kita nak bahaskan tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri. Ni kekal wujud Allah Ta'ala tu tidak, itu maksud tak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Jom kita faham yang ni pula.
Apa maksud tidak berkehendak pada tempat berdiri? Asasnya secara mudah, ataupun tidak berkehendak kepada tempat wujud. Tempat wujud. Allah bukan tulisan alif lam lam ha ni, bukan ni. Allah yang kita sembah tu, dia merupakan zat. Allah itu adalah zat. Maka apabila dia satu zat tidak memerlukan tempat berdiri. Zat tidak memerlukan tempat berdiri. Baik, anda permudahkan uraian dulu. Tak boleh masuk ikut sini kan dia akan menjadi agak sukar untuk difahami. Cuba tengok manusia kita kalau bumi ni tak ada tak tempat untuk kita hidup? Tak ada. Maknanya kita perlukan tanah, kita perlukan udara. Ini disebut sebagai tempat berdiri. Manusia kalau tidak ada bumi, dia tak boleh nak hidup, dia tak boleh nak kekal wujud. Allah cipta dia tapi tak ada tempat dia nak hidup, maka dia tidak mampu untuk hidup. Itu satu. Kemudian kita ni, adakah ni semua ni kita? Ini memanglah kita, sebahagian daripada diri kita, tapi ini adalah milik Allah. Maka kita memerlukan kepada badan ni bukan kita punya, badan ni Allah Ta'ala punya. Kita memerlukan kepada badan ni untuk diri kita memerlukan badan untuk berdiri. Jadi kita sebenarnya apa kita ni? Tubuh badan ni bukan, tubuh badan ni Allah punya. Apa kita ni? Kalau kita tengok daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yang mana satu milik kita sebenar-benarnya? Daripada rambut sampai kaki, yang mana satu milik kita? Tak ada, semua milik Allah. Yang kedua, kalau kita tengok bahagian dalaman kita ni, yang mana satu kita? Bahagian dalaman, urat, sendi, organ dalaman kita, mana satu kita punya? Tak ada, semua Allah punya. Jadi ini adalah tempat kita berdiri. Kalaulah tubuh badan ni tak ada, maka kita nak berdiri, kita nak kekal wujud, tak boleh. Kita memerlukan kepada zat tempat berdiri. Ini zat kita, ini zat kita. Kita memerlukan zat tempat berdiri, lalu Allah Ta'ala sediakan zat tu bagi kita. Allah bagi ni, zat tu bagi kita. Maka kita ni adalah tempat berdiri. Jadi berdirinya kita ni ataupun kekal wujudnya kita ni berkehendak kepada tempat wujud. Ni tubuh badan ni, dunia ni, itu tempat wujud. Allah Ta'ala juga kekal wujud, bahkan dia bersifat dengan baqa', kekalnya secara hakiki. Adakah dia memerlukan tempat berdiri? Tak. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu adalah zat. Zat tak perlu tempat berdiri. Ni zat tak perlu tempat berdiri. Kita berdiri pada zat. Adakah zat ni kita? Zat ni memanglah kita, tetapi zat ni bukan mutlak kita punya, kerana Allah punya. Allah ciptakan untuk mewujudkan kita. Itu maksud zat Allah. Allah Ta'ala itu zat, bukan sifat. Baik, itu yang disebut dalam kitab ni. Maknanya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tanpa berkehendak kepada yang menjadikannya, dan tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri. Kenapa Allah tak berkehendak kepada zat tempat berdiri? Kerana Allah Ta'ala tu zat dah. Allah Ta'ala tu sendiri zat. Kita ni zat ni bukan kita punya. Kita ni cuma yang ada hak kita, kesedaran kita, yang duduk sedar kita ada ni, itulah kita. Yang ni bukan kita. Yang ni yang Allah Ta'ala beri untuk kita ni kekal wujud. Anda rasa boleh ikutlah tu, boleh difahami dua perkara. Jadi anda ulang balik, apa maksud berdiri Allah dengan sendiri, ataupun dalam bahasa Arabnya sebut qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah dengan sendiri artinya wujud dan kekal wujud Allah Ta'ala tu tanpa perlu pada sesuatu yang lain. Wujud dan kekal wujud Allah tak perlu pada pencipta. Ini tanda Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Wujud Allah tak perlu kepada tempat wujud. Ini tanda Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Dan itulah yang dimaksudkan dengan berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri dan qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat ni, sifat berdiri Allah Ta'ala sendiri ni, qiyamuhu ta'ala binafsih, termasuk juga sebahagian daripada sifat ibarat ataupun sifat
bandingan. Okay. Bila sebut ibarat, bila sebut bandingan, sifat ni sebenarnya tak ada, cuma sifat ni satu bandingan. Anda bagi contoh. Dulu kita kata tentang garis yang pendek, garis yang panjang. Baik, bila kita lukis satu garis, garis ni kita kata dia sebagai ada, tapi nak kata dia panjang ke pendek tak boleh nak kata. Kenapa? Tidak ada bandingan. Bila kita letak garis ni begini, garis yang kedua ni jadi garis A, ni jadi garis B. Jadi bila kita kata ada dua garis, maka garis A ni garis asal, sekarang ni panjang ke pendek? Pendek. Kenapa? Bila ada bandingan yang B yang bersifat panjang. Soalnya sekarang, adakah pendek ni memang sifat garis A? Tak. Buktinya kalau kita tambah satu lagi garis, sekarang ni siapa yang pendek? Sudah tentu C pendek. Tadi kan kata A pendek, sekarang ni C. Jadi pendek ni bukan sifat A, dia cuma ada bandingan, maka dia ada lah. Dia tidak ada bandingan, maka dia tak ada. Begitu juga dengan sifat berdiri Allah dengan sendiri ni. Wujud dan kekal wujud Allah, wujud dan kekal wujud makhluk. Kita ni wujud, wujud kita ni wujud yang macam mana? Wujud yang perlu kepada pencipta. Beza dengan Allah. Wujud kita, kekal wujud kita ni, kekal wujud kita ni adalah kekal yang betul-betul di bawah kudrah irada Allah. Cuba bayangkan, andai kata kewujudan kita ni dipisahkan daripada kudrah, dipisahkan daripada irada Allah, apa yang tinggal? Ni kita punya kulit boleh melekat dekat daging, daging boleh melekat kat tulang ni, ini semuanya ada kuasa Allah, ni kuasa Allah. Kalau dipisahkan kuasa Allah itu daripada kulit, daging dan tulang kita ni, apa jadi? Hilang kewujudan kita. Kewujudan kita memang betul-betul bergantung kepada kuasa Allah. Jadi kalau dibandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk, kewujudan makhluk tu perlu pencipta dan perlu kepada tempat wujud, perlu pada kudrah dan iradah. Sedangkan Allah Ta'ala tu kewujudan dia, wujudnya tanpa perlu kepada pencipta dan kekal wujudnya, tidak berkendak pada tempat wujud. Itu sebagai ibarat. Kalau alam tak ada, tidak ada bandingan. Jadi wujud kekal wujud tidak ada bandingan, maka Allah Ta'ala tu, maka sifat qiyamu ta'ala binafsih ketika tidak ada bandingan, maka sifat tu tak ada. Seperti mana panjang pendek ni. Kalau sifat C tak ada, kalau sifat C tak ada, kalau C tak ada, maka tak ada dah cerita panjang pendek. Dan ada lagi sebab ada B. Kalau B tak ada, panjang pendek pun tak ada. Itu sifat ibarat nama dia. Baik, ini asas yang pasal ibarat tu. Faham tak apa? Tak faham, insyaAllah kita ada waktu yang sangat panjang untuk memahami. Ini masuk qiyamu ta'ala binafsi. Cuba tengok, renung, notani, walaupun tulisan dia itu je lah cantiknya. Cuba tengok, memahami tentang qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dan sendiri. Seterusnya ada lagi tak? Hakikatnya ulama menerangkan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsi ni, sebenarnya nak menerangkan tentang hakikatnya ibarat daripada, ni adalah sifat ibarat tu, disebut ibarat daripada tu, dia merupakan sifat ibarat, tu sebut dia merupakan sifat ibarat. Dan tujuan ibarat tu adalah untuk menafikan yang pertama, Allah Ta'ala berkehendak kepada zat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu sendiri zat. Berbeza dengan kita berkehendak kepada zat tempat berdiri, kerana kita ni bukanlah zat, kita ni menumpang kepada zat tubuh badan ni, tempat kita tumpang ni. Dalil ni bukan kita punya, nanti akan diambil semula oleh Allah. Jadi kita menumpang pada zat yang telah dicipta oleh Allah. Allah sendiri, Allah itu zat, maka dia tidak memerlukan kepada zat lain untuk berdiri. Kemudian dia juga nak menafikan bahawasanya Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikannya. Ini kita faham dah. Andai kata kewujudan Allah tu memerlukan kepada yang menjadikannya, maka dia akan menyebabkan Allah Ta'ala ni tidak qiyamuhu ta'ala binafsih. Bila dia tidak berdiri dengan sendiri, artinya dia lemah, memerlukan kepada sesuatu yang lain untuk menyempurnakan kelemahan dia. Itu mustahil. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengambil faedah. Ini sifat qiyamuhu ta'ala binafsih juga adalah sifat nak menafikan yang Allah Ta'ala ambil faedah daripada segala perbuatannya. Maksudnya begini,
Alam ni dicipta oleh Allah dengan pelbagai kemudahan, dengan pelbagai perkara ada dalam alam. Kalau kita soal, adakah Allah Ta'ala nak mengambil manfaat, faedah daripada segala perbuatan? Contohnya, kenapa kita bina rumah? Kita bina rumah kerana untuk berteduh di dalamnya. Kenapa kita bina kereta? Kerana kita nak mengambil manfaat daripada kereta. Kenapa kita bina sesuatu yang dicipta oleh manusia, tujuannya untuk diambil manfaat itu oleh manusia. Kenapa manusia nak ambil manfaat daripada perkara yang dia cipta? Kerana manusia itu lemah. Manusia kita nak berjalan ke Temerloh, kalau daripada sini lah, kalau daripada Kuala Kerau ke Temerloh ni lebih kurang 40 km, lebih kurang 40 lebih kilometer, mungkin begitu. Jadi nak melakukan perjalanan daripada Kuala Kerau ke Temerloh tu kita lemah. Takkan nak berjalan kaki 40 km, bila nak sampai? Kalau nak pergi hari-hari Temerloh dengan pekerjaan, lemah. Jadi kita pun mencipta kereta, tujuannya untuk memudahkan. Kereta tu tujuannya untuk menyempurnakan keadaan kita yang lemah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia cipta alam, dia cipta langit, dia cipta bumi, dia cipta udara. Adakah dia mencipta segala perkara ni tujuannya untuk mengambil faedah daripada apa yang dicipta? Cuba fikir elok. Adakah dia cipta udara kerana dia memerlukan kepada udara? Jawapannya tidak. Segala perbuatan Allah ni, Allah Ta'ala tak perlu pun perbuatan dia ni. Sebab apa? Sebab dia telah sempurna. Dia tak perlu kepada pencipta, dia tak perlu kepada tempat untuk berdiri, dia tak perlu kepada sesiapa. Dia berdiri dengan sendiri, berdiri dengan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Allah tidak mengambil faedah daripada perbuatannya. Alam ni semua perbuatan Allah. Dijadikan keindahan langit, adakah dia mengambil manfaat daripada keindahan langit? Tak. Dijadikan bumi ni bulan, adakah dia ambil manfaat? Tidak. Dijadikan ada udara, adakah diperlukan kepada udara lalu dicipta udara? Tidak. Semua tu tidak diambil manfaat oleh Allah. Nak beritahu tentang betapa sifat Qiyamahu Ta'ala binafsih juga menafikan Allah Ta'ala mengambil manfaat daripada segala perbuatan. Kenapa dia tak ambil manfaat daripada segala perbuatan? Kerana dia telah sempurna. Dia tak ambil manfaat daripada perbuatan dia. Kalau kita lanjutkan lagi perbahasan, kalau semua dia tak perlu, dia perlu kepada alam? Tak perlu. Dia perlu kepada manusia? Dia tak perlu. Dan tu dicipta tu kenapa? Itu nak jawab. Nanti kita akan jawab dalam kuliah akan datang. Kita habiskan dulu perbahasan ni. Seterusnya, Allah Ta'ala tidak mengambil ibarat Qiyamahu Ta'ala binafsih juga adalah satu sifat ibarat untuk menafikan Allah Ta'ala mengambil faedah daripada segala hukum hakamnya. Allah Ta'ala ciptakan hukum untuk manusia. Apa tujuannya? Contohnya Allah Ta'ala suruh manusia ni ibadat. Apa tujuan Allah Ta'ala suruh manusia ibadat? Fikir dulu. Adakah Allah Ta'ala ni kalau manusia tak ibadat dia jadi lemah? Bila manusia ibadat dia jadi lebih kuat? Seperti mana kepercayaan orang Kristian tentang Tuhan-Tuhan mereka, bila melakukan ibadat kepada Tuhannya maka Tuhannya jadi lagi kuat. Itu kepercayaan mereka. Kita tak. Semua orang dalam dunia ni tak ibadat, adakah Allah lemah? Tak lemah. Semua dalam dunia ni ibadat, adakah Allah Ta'ala bertambah berkuasa? Tak juga. Dia telah sempurna. Jadi kenapa kita kena ibadat? Jawabnya, kita beribadat bukan kerana Allah nak, kita beribadat kerana kita perlukan. Contoh, tadi kita kata tentang udara. Allah Ta'ala cipta udara, adakah kerana Allah perlu? Tidak. Allah Ta'ala cipta udara kerana manusia perlu. Nak tahu tentang adakah kita memerlukan kepada udara ataupun tidak, tutup hidung, tutup mulut untuk beberapa tempoh. Cuba tengok, boleh tak kita bernafas? Boleh tak kita berterusan hidup? Tak boleh. Artinya kita memerlukan kepada udara untuk hidup. Udara memberi kebaikan kepada kita. Udara memberi kebaikan, udara memberi manfaat kepada kita, dan kita cukup memahami udara memberi manfaat kepada kita. Okey, selesai yang tu. Tapi siapa cipta? Allah cipta udara. Udara tu tujuannya untuk memberi manfaat kepada manusia. Seterusnya, Allah Ta'ala cipta ibadah. Kenapa Allah Ta'ala cipta ibadah? Allah Ta'ala perlukan ibadah? Tidak. Seperti mana Allah Ta'ala ciptakan udara kerana udara tu memberi manfaat kepada manusia, Allah juga menciptakan ibadah kerana ibadah itu memberi manfaat kepada manusia. Apa manfaat ibadah? Yang ni yang kita belajar tentang akhirat. Sebelum kita ada
alam ni dah ada, bumi dah ada, alam, kemudian Allah Ta'ala dah siap cipta syurga, dah siap cipta neraka, siap dah, kita tak ada lagi ni. Dan Allah Ta'ala telah pun menentukan bahawasanya bumi ni, alam ni adalah tempat untuk manusia itu diuji, kemudian yang gagal masuk neraka, yang berjaya masuk syurga. Yang gagal seperti yang telah digariskan oleh Allah, yang berjaya seperti yang telah digariskan oleh Allah. Okey. Jadi apabila bumi dah siap, SOP-nya dah siap, KPI-nya dah siap, semua dah siap, lalu Allah Ta'ala lantik dalam banyak-banyak makhluk yang dicipta tu manusia sebagai khalifah yang perlu mengemban tanggungjawab tersebut, yang perlu menjadi, yang perlu berhadap dengan dunia sebagai ujian, yang perlu berhadap tempat akhirat sebagai tempat kembali, sama ada syurga ataupun neraka. Lalu antara kaedah untuk menyelamatkan manusia itu daripada neraka Allah adalah dengan melakukan ibadah. Allah Ta'ala suruh manusia ibadah dengan manfaat. Kalau manusia buat ibadat, manfaatnya mereka memperoleh syurga. Mereka yang gagal beribadah, mudaratnya mereka masuk neraka. Jadi kenapa kita beribadah? Kita beribadah kerana manfaat untuk diri kita. Mereka yang menolak ibadah, sebenarnya mereka tidak memahami ibadah memberi manfaat. Ada tak orang yang tak faham udara beri manfaat? Tak ada. Sebab itulah semua orang pakai udara tanpa menolak. Tapi ibadah cukup ramai orang yang tak memahami bahawasanya ibadah itu beri manfaat, sehingga buktinya ramai orang tolak ibadah. Sebagaimana udara dicipta oleh Allah, tujuannya untuk memberi manfaat kepada manusia, begitu jugalah ibadah itu dicipta oleh Allah, tujuannya nak beri manfaat kepada manusia. Seterusnya, Allah Ta'ala juga tidak mengambil faedah daripada hukum hakam. Ada 3 jenis hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum syarak, yang ketiga hukum akal. Allah turunkan ketiga-tiga jenis hukum ni adalah untuk manusia, untuk memudahkan kerja manusia. Dulu kita dah membahaskan dalam tajuk yang kedua ataupun yang ketiga tentang apa faedahnya hukum adat. Hukum adat ni hukum lumrah alam, lepas siang malam itu satu hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Allah tak jadikan malam siang ni cacar merbak, kejap malam, kejap lepas sepatut siang dia jadi malam, tidak tersusun. Tak, Allah Ta'ala jadikan hukum alam ni tersusun. Apa faedahnya? Adakah Allah Ta'ala mengambil faedah daripada hukum yang tersusun tu? Tak. Dia memberi faedah kepada makhluk. Allah Ta'ala ciptakan hukum akal kepada manusia. Adakah Allah Ta'ala mengambil faedah daripada akal manusia? Jawapannya tak. Faedah itu kembali kepada diri manusia. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan hukum syarak. Contohnya undang-undang hudud, undang-undang qisas, undang-undang ta'zir, diyat. Adakah Allah Ta'ala memerlukan kepada undang-undang ni? Jawapannya tidak. Sebenarnya undang-undang ni dicipta oleh Allah bukan kerana dia perlu, kerana nak beri manfaat kepada manusia. Apa manfaat undang-undang Allah? Undang-undang yang dicipta oleh Allah, manfaat undang-undang Allah adalah jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Selagi mana manusia tidak kembali kepada hukum Allah dalam menghukum manusia, maka tidak ada jaminan keselamatan. Sebab itulah daripada dulu, daripada kita merdeka sampailah hari ni, dah berapa puluh tahun merdeka, 57, 17, 60 tahun, 61, 62, 63, 64 tahun dah merdeka. Ya? Salah kira dah ni. 63 tahun dah merdeka. 63 tahun merdeka, kita tetap ada undang-undang bagi orang yang mencuri. Macam-macam undang-undang dah telah di-upgrade beberapa kali undang-undang tu, ubah suai. Apa tujuan undang-undang mencuri itu dilaksanakan? Tujuannya membenteras kejadian mencuri. Tapi cuba tengok, adakah kita berjaya membenteras kejadian mencuri? Jawapannya tidak. Bahkan kejadian mencuri itu makin lama makin teruk. Kenapa? Kerana kita tidak menggunakan undang-undang yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala dah beri undang-undang mencuri ni potong tangan dengan syarat-syarat ni, dengan syarat-syarat dia. Ulang balik, dengan syarat-syarat dia. Apa tujuan Allah Ta'ala turunkan undang-undang ni? Allah Ta'ala turunkan undang-undang ni adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Bila manusia menolak undang-undang ni, sebenarnya manusia menolak kemanfaatan yang Allah Ta'ala nak beri pada mereka. Adakah orang nak tolak udara? Tak ada. Ramai orang tolak ibadah? Ramai. Kenapa? Tak faham yang ibadah beri manfaat. Ramai orang tolak undang-undang Allah. Kenapa? Kerana tak faham yang undang-undang Allah itu memberi manfaat dunia dan akhirat. Okey, selesai bab tu.
Panjang pula kita huraikan. Pergi pada lawannya, ihtiyaju ilal ghair, lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Lawan ihtiyaju ilal ghair, ataupun dalam bahasa Melayunya kalau berdiri dengan sendiri, lawan dia berkehendak. Ihtiyaju artinya ihtaja, berkehendak kepada sesuatu yang lain. Berkehendak pada sesuatu yang lain pada apa? Yang pertama pada wujudnya, yang kedua pada kekal wujudnya. Maka kedua-duanya mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu berkehendak kepada sesuatu yang lain pada wujudnya dan juga pada kekal wujudnya. Kerana berdiri Allah dengan sendiri pada wujudnya dan pada kekal wujudnya. Tu Allah tu panjang pula lagi. Pada kekal wujudnya. Tu. Baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada hujah. Kita kata Allah Ta'ala ni berdiri sendiri. Kita kata Allah Ta'ala ni tidak perlu pada pencipta, tidak berkehendak pada tempat wujud. Apa logiknya? Tengok pada dalil akal. Kalau tengok pada dalil akli dulu, selesaikan dalil yang dipetik daripada Quran. Dalil naqlinya daripada surah Muhammad ayat ke-38, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah yang memerlukannya. Kaya kat sini bukan kaya banyak duit. Kaya kat sini artinya tidak memerlukan sesuatu yang lain. Bahkan manusia itulah yang memerlukan kepada dia. Dia tak perlu. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia ni kaya. Yang lain miskin, perlu kepada diri dia. Itu dalil akli. Kita pergi kepada dalil akli. Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita baca kat sini je lah dalil akli. Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Jika Allah tidak berdiri dengan sendiri, jika Allah tidak berdiri dengan sendiri dari akal, maka dia nak suruh kita fikir ni. Jika Allah Ta'ala tu tidak berdiri dengan sendiri, maka Allah memerlukan kepada pencipta. Betul lah tu. Bila Allah perlu kepada pencipta, ternafi sifat kidam. Sedangkan kita belajar sifat Allah yang kedua adalah kidam. Sedangkan mustahil Allah tidak bersifat kidam. Kenapa? Sebab hari itu kita belajar dah, kalau Allah tidak kidam, maka akan wujud dur dan tasalsul, iaitu mustahil. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala ni tidak mesti bersifat kidam, maka dia ni berdiri sendiri. Kerana dia dah sedia ada. Siapa yang mencipta dia? Selesai satu bab. Begitu juga jika Allah tidak berdiri dengan sendiri, nescaya Allah Ta'ala memerlukan kepada tempat berdiri. Sebab berdiri sendiri tadi ada dua maksud kan, wujud dan kekal wujud. Tadi kita membahaskan yang wujud kat atas tu, yang poin nombor 2 tu. Yang poin nombor 3 ni, begitu juga jika Allah tidak berdiri dengan sendiri, nescaya Allah memerlukan kepada tempat berdiri. Macam kita tak berdiri sendiri, kita perlukan kepada zat. Jadi jawapan ulama, diri Allah tu sendiri adalah zat. Dia bukan sesuatu yang menumpang pada sesuatu yang lain. Dia diri sendiri zat. Maka mustahil zat Allah memerlukan tempat lain untuk berdiri. Zat tidak berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat adalah sifat. Ni dia bagi contoh ni, air laut ni. Kita tulis kat sini contoh dia. Contohnya pada alam kita ada jirim campur arak jadi jisim. Jirim campur arak jadi jisim. Kalau tengok daripada air laut, jirim dia ada dua secara jelas lah. Yang pertama air tu, yang kedua garam. Yang ni kedua-duanya jirim. Kemudian pada garam ni, dekat garam ni, kemudian arak dia masin. Jadi air campur masin ni jadilah air laut. Masin ni sifat. Boleh tak masin ni berdiri sendiri tanpa berdiri pada garam? Jawapannya tak boleh. Masin ni sifat, maka dia berdiri pada garam. Garam ni zat. Garam dicampurkan dengan air, maka jadi satu jisim. Jisim tu dinamakan sebagai air laut. Poinnya adalah
sifat, ni sifat tak boleh berdiri sendiri. Tapi garam dengan masin, yang mana berdiri pada yang mana? Adakah masin berdiri pada garam ataupun garam berdiri pada masin? Fikir elok. Sudah tentu masin berdiri kepada garam. Kenapa? Kerana garam itu jirim, dia berdiri. Masin itu sifat yang berdiri pada diri dia. Sama juga yang kita buat contoh penutup botol itu dengan biru. Biru dengan plastik, yang mana berdiri kat yang mana? Mestilah biru berdiri pada plastik. Kenapa? Kerana biru itu sifat dan dia tak boleh berdiri sendiri. Itu. Jadi ini jirin arah. Allah Ta'ala ni, Allah ada zat dan ada sifat. Jadi yang mana berdiri pada yang mana? Kita tak boleh nak membayangkan sifat Allah tu seperti mana kita bincang tentang masin dengan garam. Jangan bayang macam tu. Cuma ini untuk kefahaman akal. Sifat berdiri pada zat Allah. Zat Allah berdiri sendiri. Sifat Allah berdiri pada zat. Sebab tu kita kata sifat yang berdiri pada zat. Zat Allah berdiri kat mana? Zat Allah berdiri sendiri. Kerana tu dalam nota ni disebut bahawasanya diri Allah itu zat. Zat Allah berdiri sendiri. Maka mustahil zat Allah memerlukan kepada zat yang lain. Macam mana zat nak berdiri pada zat? Tak boleh. Diri Allah tu sendiri zat. Jadi itulah contoh tadi air laut tadi. Okey, kita pergi kepada yang ni. Selesai dah tu. Kalau kita lihat pada pecahan dan penelitian, pada sudut berkendak pada tempat berdiri dan pada sudut berkendak kepada yang menjadikannya. Zat Allah, tempat berdiri dia tak perlu kerana dia zat, dan dia tak perlu kepada yang menjadikannya kerana dia Allah. Zat Allah tak perlu kepada tempat berdiri, tak perlu kepada yang menjadikannya. Sifat Allah dia berdiri kepada zat. Sebab tu sifat Allah ditanda right tu, berkendak kepada tempat berdiri. Mana tempat berdiri bagi sifat Allah? Berdiri pada zat Allah. Pada sudut penciptaan, adakah sifat Allah dicipta? Tak. Sifat Allah tu qadim lagi, azali, tidak berkendak kepada yang menjadikannya. Sebab tu pangkah tu. Yang ketiga, jirim, iaitu zat makhluk. Zat makhluk ni pada sudut berkendak pada tempat berdiri, adakah dia berkendak pada tempat berdiri? Tidak. Dia adalah, walaupun hakikatnya dia berkendak pada kudrah dan iradah Allah lah, tapi kalau sudut mata lendir kita ni, yang berdiri pada dia adalah sifat. Dia tu berdiri sendiri. Itulah dikata jirim itu berdiri sendiri, tapi pada sudut berkendak kepada yang menjadikannya, dia dicipta. Itu jirim alam. Sifat alam pula, arat sifat makhluk, berkendak pada tempat berdiri. Ya, dia tulis. Artinya dia berdiri pada zat Allah. Zat Allah pula. Dia berdiri pada zat makhluk. Dia sifat berdiri pada zat makhluk, pada sudut berkendak kepada yang menjadikannya, maka dia berkendak kepada yang menjadikannya. Sifat manusia dijadikan oleh Allah. Itu dipecahkan zat Allah, sifat Allah, zat makhluk dan sifat makhluk. Jadi kesimpulannya, zat Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Selesai. Kerana qiyamuhu ta'ala binafsi. Zat Allah tidak berhajat kepada zat yang lain. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu sendiri zat, tak memerlukan kepada zat tempat berdiri dah. Sebab zat dia dah berdiri dah dengan sendiri. Yang ketiga, zat Allah tidak mengambil faedah daripada segala perbuatannya. Kerana dia telah sempurna, apa saja yang dia buat sebenarnya bukanlah untuk kebaikan diri dia, bukan untuk kelebihan, bukan untuk dia mengambil faedah, bukan. Yang keempat, Allah tidak berhajat kepada ibadah hamba dan tidak memberi kesan sebarang maksiat hamba kepada Allah. Sebab itulah bila kita buat maksiat, sebenarnya tak ada kebaikan pun. Allah Ta'ala tak semakin lemah. Yang akan merasai akibat hanya diri kita. Sebab itulah orang yang kekal dalam maksiat adalah dalam kebodohan, dalam kejahilan. Dia tak tahu yang dibuat tu salah. Bila mengaji, insya-Allah seorang akan memahami bahawasanya kalau aku buat jahat, siapa yang dapat mudarat? Aku dapat, orang lain tak dapat. Allah lagi lah tak ada kena-mengena. Dia cuma cuma tak ada, dia tetap sempurna dengan diri dia. Zat Allah tidak mengambil faedah daripada segala hukum hakam. Yang ni kita bahas tadi. Allah tak nak jadikan hudud, ta'zir, qisas, diya, qawat,
segala hukum itu diturunkan oleh Allah untuk digunakan oleh sebuah kerajaan. Tujuannya apa? Allah tak ambil faedah daripada hukum hakamnya, yang ambil faedah manusia, jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi marilah kita sebagai orang beriman berusaha untuk mengembalikan Malaysia kepada berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Kerana itulah hukum yang paling sempurna, yang mampu untuk menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tidak, penatlah kita dalam dunia sekarang yang penuh dengan fitnah yang tak habis-habis, yang penuh dengan kerosakan pada sistem pengurusan, pada sistem kerajaan dan sebagainya, kerana masing-masing tak kembali pada hukum Allah. Sekarang ni adalah nampak sinar untuk kita kembali pada hukum Allah. Moga-moga perkara ini berterusan. Kita sebagai umat Islam berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala permudahkan perjalanan tersebut. Baik, InsyaAllah pada bulan depan kita akan sambung kepada tajuk Qiyamuhu ta'na binafsih. Tajuk akan datang wahdaniyah. Ni tajuk akan datang wahdaniyah, asa Allah. Kita akan belajar tentang syirik. Apa makna syirik? Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa pada kuliah kitab yang kedua. Jadi siapa-siapa yang ada soalan boleh type. Dan sehingga hari ni memang anda tengok benar-benar tentang sahabat-sahabat yang mempunyai soalan. Jadi sahabat-sahabat yang mempunyai soalan anda dah jawab secara bertulis. Antaranya yang duk tanya itu, di mana nak dapat kitab ni, di mana nak dapat nota ni, anda jawab lah. Pihak sekolah jawab, boleh klik pada link yang kita telah sertakan untuk order buku. Kemudian sebelum tu ada soalan tentang kenapa buku ni tak sama dengan nota. Buku yang tuan-tuan perempuan pegang tu, sahabat-sahabat pegang tu adalah edisi yang lebih terkini. Edisi yang terkini ada beberapa update yang telah kita buat. Nota yang ada yang dipegang oleh Hana ni nota yang bukan yang terkini. Jadi ada perkara yang tak sama. Ala kulihal boleh guna, tak ada masalah. Boleh guna. Boleh dibaca buku maklumat yang berada dalam tu. Ada lagi 2-3 soalan yang anda tak ingat dah, tapi anda dah jawab secara bertulis. Baik, sekarang dulu kita jumpa sekejap lagi untuk kuliah kitab Hidayatul Salikin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.